Apa perasaan korang bila tiba-tiba korang menari tarian yang korang tak pernah belajar? Seram kan? Okey, jom. Narik Seumur, filem yang mengisahkan tentang seorang gadis bernama Kenara. Dia follow sahabat dia Ayu pulang ke kampung Ayu yang bernama Desa Kelawangin. Pada mulanya journey diorang tu tak ada apa-apa yang pelik. Tapi jejak je kaki Kenara ni dekat Desa Kelawangin tu, banyak perkara aneh yang mula berlaku. Antaranya Kenara ni kerap bermimpi perkara-perkara yang menyeramkan. Dia nampak lembaga-lembaga misteri. Dan yang paling menyeramkan, dia tanpa sedar dah menari tarian yang dia tak pernah belajar. Tengok perkara ni berlaku, orang kampung dah mula rasa pelik. Dan dalam masa yang sama, diorang kenal tarian tu adalah tarian kematian. Tarian tu pernah dibawakan oleh satu pasangan yang dah meninggal 20 tahun dahulu. Lebih burukkan keadaan, selepas tu ada seorang demi seorang orang kampung yang meninggal dunia. Persoalannya sekarang, apakah kaitan kematian-kematian dekat kampung tu dengan Kenara?